Hello guys, Assalamualaikum. Bersama aku lagi, Luqman Razak. Welcome back to my channel guys. So, aku baru sampai dekat spot yang sebelum ni. Manakah besok cuti, so apa lagi? Kita pergi mancing lah guys. Hari ni aku nak repeat lagi, nak cari saiz yang besar-besar lagi lah kan, kalau ada rezeki. Tapi cuaca pun harap-harap okey. Sekarang pun kat belakang sana pun dia dah ada bunyi guruh dah. So, sebelum tu aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada korang yang sudi subscribe channel aku. Aku harap korang enjoy lah dengan video-video aku ni. Yalah, sebab aku baru dalam bidang ni. Banyak nak kena belajar. Daripada segi editing, dari segi kualiti gambar, kualiti video. Lepas tu dari segi mancing. Semua banyak aku nak kena belajar. Aku harap korang still support aku lah. Okay guys. Aku nak set up barang dulu. Kita jumpa kejap lagi. Mantap. Okay guys. So, hari ni aku akan guna dedak yang sama macam minggu lepas yang aku pakai. Bagi aku umpan ni agak padu juga. So, kita try tengok hari ni macam mana. Laku ke tak laku umpan ni. So first kita buka dulu. Isi air jangan banyak sangat lah guys. Ngam-ngam tu kan. Pancur sikit-sikit. Sebab dia ni tekstur dia kenyal tau. So sesuai lah kalau untuk nak main dekat sungai yang arus kuat kan. Bagi aku sesuai. Kalau setakat main kat Lombong ni arus tak kuat, okey je. Tengok guys, dia punya tekstur guys. Lihat kan. So sesuai lah untuk nak main dekat sungai kan, yang berarus kuat, arus laju. Lagi kan dekat Lombong ni steady je. Tapi itulah, kalau talapia makan nak kena selalu juga tukar umpan. Kita kepal dulu. Kepal nah, tekstur dia. Right. So, nak pakai leader 50 LB lah. Sebab tali set aku yang satu lagi ni, aku pakai tali dia 60 LB. Sebab ni set untuk nak main sungai. Tak apa, kita pakai ni lah 50 LB. So kalau saiz bapak-bapak yang makan, dia tak risau lah kan. Hari ni ramai guys. Kita ada kawan baru. Tengok guys, dia orang pun datang mancing lah guys. Dia orang sini, orang dekat je. Ada geng, ada kawan baru. Mata aku nak pakai brand Daichi. Saiz 19. Yang ni pun aku pakai buat main kolam sebelum ni. So ada je lagi. Aku tak tahu lah guys, style yang aku ikat mata ni apa nama orang panggil.
Alamak, putus lah guys. Oi guys, okay, dah hujan guys. Dah start hujan. Ada. Mantap. Okey. Mata sudah settle. Oh, tutup kan? Mantap. Alright. Ada. Batu aku pakai saiz 7 guys. Sorry. Batu 7 gram. Mata saiz 19. Right. Tak lebih sikit guys kan. Nak cari pun saiz bapak-bapak, so kita tak boleh nak kedekut lah. Tak payah nak kedekut, tak je. Lagipun dia tak senang hancur sebab dia liat. Alright. So, kita start dengan balingan yang pertama.
Alright, mantap. Road yang pertama kita dah set up dan kita pun dah baling. Yang aku nak set up untuk road yang kedua pula. Lupa aku nak share tadi. Setup yang pertama aku pakai road daripada X10, tapi road aku pakai kasau sikit lah kan, PE13. Sebab aku rasa sini saiz besar banyak, so aku ready kan, aku pakai setup yang kasau sikit lah kan. Yang ni aku pakai road daripada Rentaka, lihat. Yang ni setup light bawa 410 lb. Ini kalau saiz besar makan nak kena pandai layan tu, tak boleh nak gasak sangat. Tapi tali aku dah upgrade, dah tukar. Sebelum ni aku pakai 10 lb, jadi sekarang aku dah masuk 30 lb. Kita mesti kena ready setup yang cun lah guys, sebab kita tunggu ikan bukan senang kan. Tu bila ikan dah makan, setup pula tak cun, leader tak cun, maksudnya leader kecil. Aku dekat sini, ni kali ketiga aku datang. Kawan-kawan, ni kali ketiga aku datang dah 2 kali lucut, lepas tu putus. So alang-alang kita dah sampai, kita ready kan lah setup yang agak sesuai dengan game kita, ikan target kita. So peluang ikan makan tu bukan senang kan. Itu je lah guys. Tapi area sini banyak tilapia lah guys. Time-time macam ni santai-santai lu kan, bawa setup light, bawa setup UL boleh lah nak main tilapia lu. Sekarang kejap lagi dah gelap, baru kita tunggu keli pula. Wih, ada keli, ada. Hai guys, strike guys, strike yang pertama. Member aku dah strike guys. Oi. Alhamdulillah besar weh. Ini banyak saiz lah Ada. Ni leader berapa tu? Saiz tu 15. Alah mi. Juga dia ambil. Turun lah. Lambat sangat lah. Okay. Wal. Jom. Okay guys. Memang aku dah strike tu guys. Memang aku dah strike. Saiz juga tu. Ali dia 15 lb lah guys. Aduh. Tak apa. Kita try. Woi. Woi. Okay. Jami. Okay guys. Ni hasil pertama kami untuk hari ni. Hasil pertama kami. Minyak 4.28. Oh, member strike guys, member strike.
Member dah strike. Alhamdulillah. Kalau tidak dia nak ajak balik dah tu. Nasib baik dia strike. Okay guys. Sekarang dah pukul 7. So kita standby. Kita nak tukar umpan dulu. Stay tune. Member strike kan, member strike. Bismillah. Woo. Okay guys. Memang aku dah strike lah. Besar tu. Tak apa. Sekejap lagi kita naik atas. Kita bawa ni atas. Kita kasih timbang. Lawa banyak guys. Dia main jiwa lah. Okay guys. Sekarang pukul 8 suku. Kita tunggu. Stay tune. Mantap. Ya wak. Gorgon. Gorgon. Man, boleh man kita main tali kan. Ini tak apa lah. Yang ni barang sok ni. Aku garut. Sebab kau pegang lampu. Kau pegang lampu, kau kena pegang ni. Main pegang tali ni. Ya. Ni kan. Batin. Ha? Ada. Ni nak buka ni. Kan sebelah sana je. Kenapa? Yang kita buka. Tak nak lusen dia. Saya dah keluar. Okay lah. Besarkan sikit. Sekejap Pas semua tadi. Okay. Sekejap. Kau kena lepas sistem lah. Iya. Kalau kau lepas. Alah. Kena sebelah ni. Kal, tolong kan? Ambil glove. Allah. Lucu. Itu gili. Allah. Kau boleh nak turun dengan ni. Ada dalam video kan?
Betul-betul kat ni. Leader. Leader kau berapa Mi? 200. Serius lah. Leader aku besar tali biru tu. Tali biru lambat. Boleh nak turun kak? Lucut kan? Lucut. Silap sebab kita orang nak try jack daripada atas. Dia putus kat kili. So nak tanam kita kena turun kak lah. Turun kat bawah sekejap lagi. Tak apa. Kita tunggu siapa pula yang dia nak makan lepas ni. Stay tune. Mantap. Woi, melengkung. Mantap. Jaga kan jaga tajam ni. Ni kurang saja guys. Gabar Tali aku? Oh. Ha? Besar tu Mi. Besar tu. Mi kan jaga kan. Stay tune. Jap. Pelayan kan. Tak, sekarang ni kau tahu masalah aku. Apa? Kat bawah. Lok. Ya. Oh, kira ni lah? No. Okay. Okay, mantap. Agak turun tak Mi? Turun. Besar. Member, support member ni. Okay Mi ya. Hop. Gal, stay tune Gal. Allah. Okay Gal, dapat Gal. Lepas tali Gal. Lepas tali Gal. Pegang grip jam. Oh, dia pakai direct ni. Okay. Yang macam ni. Tak jaring tau. Beranak. Mengandung ni. Kal, mantap Kal. Alhamdulillah Kal. Okay guys. Kita nak terus timbang ikan ni. Kalau kita tengok daripada sini, memang sekarang ni Haikal mendahului kita semua lah. Jom kita try. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. 7.95. Alhamdulillah. Mantap Kal. Sip. Tahniah. Release saya Kal Tengok.
Dia berkicau lah. Bye bye. Minggu depan kita masak. Ni nama ke? Ha. Kalau nak release tu pergi lah tepi tu man. Ha? Buat video bawah tu boleh release. Jauh lah. Ni paling awak tangkap asal paling kuat ni. Kau kena masukkan tangan macam ni kan? Jatuh lagi. Ah, dulu. Awak nak lepas kau. Bye bye. Okay guys. So dah pukul 7 guys. Aku still kumpau ini hari. Tak ada rezeki. Yang diorang ni semua dah naik lah. Ada rezeki diorang. Monster diorang naik ni hari. So tak apa, kita tak takut kumpau punya. Next time kita datang lagi, kita repeat. So kita jumpa next video guys. Assalamualaikum.